Pernah tak anda terfikir, dalam dunia moden kita ni, apa sebenarnya relevan kisah-kisah purba para nabi yang ada dalam kitab-kitab suci? Adakah ia cuma cerita-cerita lama atau ada sesuatu yang lebih mendalam tersembunyi di sebaliknya? Baiklah, jom kita cuba rungkai persoalan ni. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar satu rahsia besar yang menghubungkan semua kisah ini dengan satu undang-undang yang mengawal seluruh alam semesta. Ini bukan sekadar sejarah tau, tapi satu misteri yang menanti untuk kita fahamkan bersama. Tapi kat mana jawapannya? Sebenarnya, ia bukan terletak pada jalan cerita itu semata-mata. Jawapannya tersembunyi jauh lebih dalam satu prinsip universal yang agung yang ditunjukkan melalui setiap peristiwa dalam kisah-kisah tu. Inilah kuncinya. Kisah-kisah ini bukanlah sekadar cerita biasa. Ia sebenarnya adalah contoh-contoh praktikal, macam case study lah, bagi sebuah undang-undang yang jauh lebih besar dan merangkumi segala-galanya. Satu undang-undang kosmik. Konsep utama yang menjadi teras perbincangan kita ini dikenali sebagai Kanun Ul-Kuli. Kalau kita terjemahkan, maksudnya lebih kurang undang-undang universal atau undang-undang menyeluruh. Jadi, apa benda sebenarnya undang-undang universal ni? Cuba bayangkan macam ni. Satu prinsip agung yang sama yang mengatur pergerakan galaksi di angkasa yang menjadi dasar kepada setiap ayat dalam wahyu dan pada masa yang sama menjadi kompas moral untuk setiap tindakan kita. Ia adalah satu undang-undang yang menyatukan semuanya. Okey, sekarang macam mana pula undang-undang universal ni menzahirkan dirinya? Ada satu analogi yang memang sangat hebat untuk kita fahamkan benda ni, iaitu melalui konsep dua kitab atau dua Al-Quran. Dan kat sinilah konsep ni jadi sangat-sangat menarik. Macam kita nampak kat sini, kita ada dua kitab yang saling melengkapi. Di satu pihak, kita ada Al-Quran Kalam, kitab yang kita baca, yang mengisytiharkan undang-undang tu. Dan di satu pihak lagi, kita ada Al-Quran Kudrat, iaitu alam semesta itu sendiri, yang menjadi demonstrasi hidup, satu tafsiran berskala besar bagi undang-undang yang sama. Petikan ni, dia merumuskan segalanya dengan begitu sempurna sekali. Keteraturan planet, keseimbangan dalam ekosistem, keindahan seni dalam setiap ciptaan, semuanya adalah bukti nyata yang mengesahkan kebenaran yang terkandung dalam kitab yang diwahyukan. Kedua-duanya bergerak dalam satu harmoni yang sempurna. Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi macam mana undang-undang yang besar ni berfungsi pada skala kosmik dan pada masa yang sama pada skala kehidupan kita sebagai manusia. Kita akan lihat melalui beberapa contoh sifat-sifat Tuhan. Ini poin yang paling penting. Sifat-sifat ni dia bukan sekadar nama atau gelaran yang pasif tau. Sebaliknya, ia adalah mekanisme yang aktif macam enjin yang menggerakkan undang-undang universal ni berfungsi di seluruh alam. Okey, kita ambil contoh pertama. Sifat Maha Suci atau Al-Qudus. Di sebelah kiri, kita nampak manifestasi kosmiknya, keupayaan alam untuk membersihkan dirinya sendiri, macam mana hujan membersihkan udara. Di tengah pula, inilah prinsip universal tentang kesucian itu sendiri. Dan di sebelah kanan, kita lihat cerminannya dalam hidup kita, perintah untuk kita membersihkan jiwa kita melalui taubat. Dari kosmik ke pribadi, ia adalah prinsip yang sama. Seterusnya, kita tengok pula Undang-Undang Maha Bijaksana atau Al-Hakim. Ini adalah prinsip bahawa tak ada satu pun benda yang diciptakan dengan sia-sia. Ada tujuan dan hikmah yang terjalin dalam setiap fabrik realiti, dari zarah yang paling kecil sampailah ke gugusan bintang yang paling besar. Dan ini tunjukkan dengan jelas macam mana prinsip itu berfungsi. Hikmah yang kita nampak dalam reka bentuk ekosistem yang kompleks adalah hikmah yang sama yang dituntut daripada kita dalam komunikasi dan tindakan moral kita. Bila kita bercakap ikut keadaan pendengar, macam yang diperintahkan kepada Nabi Musa masa berdepan dengan Firaun, ia sebenarnya cerminan hikmah kosmik ni dalam interaksi sesama manusia. Ayat ni pula membawa kita ke contoh seterusnya yang menunjuk kepada satu lagi prinsip universal yang sangat-sangat penting, iaitu keseimbangan. Konsep utama daripada ayat tadi ialah mizan. Mizan ni merujuk kepada satu keseimbangan yang sempurna yang begitu teliti dan menyeluruh dalam segala sesuatu daripada yang paling besar hingga yang paling kecil. Jadi, macam mana mizan ni berfungsi di pelbagai peringkat, macam yang ditunjukkan dalam carta ni? Di peringkat paling atas, kita ada mizan kosmik.
keseimbangan sempurna yang menjaga planet-planet supaya sentiasa berada di orbit masing-masing tak berlanggar. Turun satu tingkat, kita ada mizan biosfera, keseimbangan yang rapuh tapi sangat penting dalam setiap ekosistem, di mana setiap hidupan memainkan peranannya. Dan akhirnya, di peringkat kita, mizan insani, perintah moral untuk kita tegakkan keadilan dalam masyarakat. Jadi, bila kita berlaku adil, kita sebenarnya sedang menyertai tarian kosmik yang sama yang menjaga keharmonian seluruh alam semesta. Okey, lepas dah tengok semua prinsip-prinsip agung ni, mesti kita tertanya-tanya kan, kat mana kita dalam semua ni? Jom kita bawa balik prinsip kosmik yang besar ni kepada diri kita sebagai seorang individu. Kat sinilah letaknya keindahan bila kita faham benda ni. Pilihan moral kita, tindakan baik atau buruk kita, semua tu bukanlah peraturan yang dibuat sewenang-wenangnya. Sebaliknya, ia adalah cara untuk kita mengambil bahagian secara sedar dalam reka bentuk agung alam semesta. Setiap perbuatan baik kita adalah satu tindakan untuk menyelaraskan diri dengan irama kosmos. Jadi, inilah rumusan utamanya. Perjalanan rohani dan moral kita ni pada dasarnya adalah tentang menyesuaikan diri kita dengan undang-undang asas kewujudan. Bila kita bertindak dengan adil, kita sedang mencerminkan mizan. Bila kita cuba menyucikan diri, kita mencerminkan Al-Qudus. Kita menjadi sebahagian daripada simfoni agung alam semesta. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk direnungkan. Cuba perhatikan sekeliling anda dan dalam diri anda sendiri. Cerminan undang-undang universal yang mana satu yang paling anda nampak dalam hidup anda hari ini? Kesucian, hikmah atau keseimbangan? Dengan memahami ni, mungkin kita akan mula nampak yang setiap tindakan kita, walau sekecil mana pun, sebenarnya adalah sebahagian daripada simfoni kosmik yang sangat agung. Dan jawapannya mungkin akan mengejutkan anda.